Okay, hari guys, hari ni kita di Fancy Share Salam. Kita ada sebuah Harrier XU80. Okay, so owner mengadu bagi tahu dia ada masalah berkaitan dengan power boot di bahagian belakang. Kalau mostly yang biasa punya, kita tekan di button ni, dia takkan naik. Kita kena manual, kasih angkat, baru dia akan naik. Okay, so bila kita tekan, dia akan turun lah. Okay, so itu adalah first yang method yang kita boleh pakai dekat power boot bila tukar. Okay, so yang kedua adalah melalui key. Kita tekan 4 kali, 1, 2, 3, 4, dia akan automatic terbuka sendiri di bahagian belakang. Okay, so sama juga bila kita nak turunkan dia balik 4 kali, 1, 2, 3, 4. Okay, so bila dah tukar macam ni, dah buat macam ni, method yang ketiga adalah daripada depan ni. Kita tekan button ni lama-lama, kita akan buka balik, nampak? Cun-cunnya. Okay, and then kita nak tutup pun boleh juga, pakai kat sini juga, tekan lama-lama, nampak? Dia akan turun dengan sendirinya. Okay, so korang geng-geng Harrier yang nak macam ni, boleh hadir di Fancy Share Salam. Kita akan bagi harga special dan juga warm share terbaik. Tapi kalau jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao.